Jadi saya start ambil saya ambil advance, saya ambil plus, lepas tu saya ambil Revida. Saya setiap hari makan, pantang nampak Revida dengan apa ni, saya telan 5 biji, 10 biji, tak kisah. Selama selepas 7 hari saya punya mata tu, saya dah nampak dah doktor tu dia punya border je. Lepas tu esok tu saya dah nampak hidung dia. Dah nampak hidung dia, nampak apa binti pun sudah nampak. Okey, lepas tu saya cakap doktor, masuk hari yang ke-8 kata saya dah nampak doktor dah. Jadi saya kata saya nak keluar hospital. Dia kata tak boleh sebab you on steroid, you kena juga teruskan lagi. Okey, masuk hari ke-9 saya paksa juga doktor kata saya nak keluar juga. Dia kata tak boleh. Hari ke-10 tu dia kata okey, you boleh keluar dengan syarat setiap hari you kena datang untuk ambil steroid. Lepas tu masuk hari ke-11 saya pergi. Hari ke-12 sampai sekarang ni saya tak ambil steroid, saya ambil pill. Dan alhamdulillah mata saya dah elok sampai sekarang. Lepas tu saya sebenarnya tak payah pakai spek pun sebenarnya. Tapi saya tak payah tengok skrin ataupun tak payah tengok handphone. Kalau nanti dia blur. Jadi saya perlu cuci muka. Saya ambil juga ilmu, saya baca yang basi. Lepas tu saya makan benda ni tanpa henti. So Puan Rita lah yang supply pada saya produk ni. Dan alhamdulillah sekarang ni saya bukan lagi diuji dengan mata, saya diuji pula dengan sis darah. Itu pun keluar sendiri, doktor kata nak buat major operation, cancer. Lepas tu suami saya pula kena light stroke. Saya rawat juga dengan benda tu. Lepas tu yang paling kritikal sekali, okey, ini ya, pesakit jantung abang ipar saya, dia dah pergi IJN. Dia sepatutnya taruh stand 3 blok, tapi dia datang kat saya, dia kata tolong bantu saya dengan transfector. Lepas tu saya kata okey, kalau yakin dengan produk transfector, okey boleh, tapi jangan salahkan saya kalau apa-apa jadi. Jadi saya jaga dia sebulan lagi. Dia cancer operation sekarang dah 14 tahun ya. Alhamdulillah. Jadi tak ada ubat, tak ada apa. Kata tidak ada masalah kalau kita kena sakit jantung ke, cancer ke, kena stroke ke, ataupun kena asma ke apa, semua ada penawar yang Allah dah turunkan ubat. Penawar kita perlu cari dan yakin. Kalau tak yakin tak boleh juga. Jadi kena yakin dengan produk tu. Lepas tu kita istiqomah dengan bacaan lah. Bila makan ubat transfector ni, pastikan bila ambil tu saya mesti cakap ia akan nak buat, ia akan setahun 7 kali. Yakin, ya Allah, setiap hari dengan air yang kita bacakan ruqyah tu, kita amalkan sampai makan ubat, dan saya yakin penyakit saya akan diberikan kesembuhan. Itulah sharing saya. Terima kasih.